Mak ayah kau suruh kau pergi sekolah, suruh belajar. Suruh jadi manusia, bukan suruh jadi binatang. Kalau nak jadi binatang, tak payah pergi sekolah, pergi hantar ke zoo. Apa pula perangai kau ni macam binatang ni, nak rosakkan anak dara orang ni? Apa masalah kau ni? Saya nak tanya ni. Ini dah puncul kalau salah pilih kawan ni. Bila kawan nak buat, semua nak ngikut. Saya nak ingatkannya, saya nasihat ni antara diri saya dengan kau semua. Yang mana-mana ada anak dara tu, jaga betul-betul. Bukan apa, anak lelaki ni, anak jantan ni, satu batang yang nak kena jaga. Ni kalau nak dara anak perempuan ni, macam-macam batang, macam-macam jenis batang nak kena jaga. Pada mak ayah pun, tengoklah anak ni sekarang. Apa yang saya tengok sekarang ni, budak form 1 ko, form 2 ko, form 3, tak kisahlah, bersosial sangat. Sampai 3-4 pagi dekat taman, kau semua boleh tahulah mana mak ayah. Bila dah jadi macam ni, barulah kan nak salahkan orang tu, salahkan orang ni. Ni kau pun orang perempuan kan, yang kau pakai seksi-seksi tu, kau nak tunjuk ke siapa? Kan bila orang lelaki nengok, kau marah. Habis tu kau nak tunjuk ke siapa? Dekat kucing, dekat binatang, dekat bangunan, dekat lampu. Kalau kau dah pakai seksi, dah menjolok mata, dah tentu arah lah orang lelaki nengok. Takkan orang perempuan nak nengok. Umrah manusia. Besoklah yang perempuan suka tengok lelaki, yang lelaki suka tengok perempuan. Takkan lelaki nak tengok lelaki, apa raman Yang perempuan pun satu hal. Pakaian kau pun boleh tahan. Tu baju yang kau pakai tu, apa masalah Kalau pakai baju, pakailah elok. Yang kau nak baju kau tu rangkit sampai ke punggung, apa salah Kau nak tunjuk halus penda kau tu. Apa masalah style sekarang ni? Melawar tak ada masalah, tapi ukur baju di badan sendiri. Ini badan dah macam balut nangko. Kau tahu tak? Kalau kau tu dah tahu badan kau ni saiz SL, pakailah baju SL. Yang kau nak pakai saiz S, apa pasal? Macam baju dalam tu kan. Kalau kau dah tahu barang kau ni tak padu, tak padulah, tak payah nak nunjuk bona yang barang kau ni padu tapi kosong. Kang bila orang lelaki kacau, mulalah kau marah. Tapi kau sendiri yang menaikkan kegairahan seorang lelaki. Kau fikir sendirilah. Bila time belajar, time study, gata-gata, biji masing, batang masing semua nak nikah kan. So bila dah nikah, tak sampai 1 tahun, dah corai-borai.